Selamat datang. Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah macam mana nak bina sebuah perkahwinan yang betul-betul kukuh. Kita akan ambil idea-idea besar dan jadikan ia sesuatu yang praktikal dan boleh terus diamalkan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita mulakan dengan satu soalan yang jujur. Fikirkan sekejap, kenapa anda di sini? Adakah sebab anda memang nak jadi suami yang lebih baik? Atau anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena dalam hubungan anda sekarang? Apa yang kita akan bincangkan ni bukan sekadar naratif biasa ya. Anggaplah ia macam pelan tindakan. Kita nak tengok macam mana rasa hormat setiap hari dan keintiman yang mendalam tu dibina satu persatu macam kita susun bata. Ada tahu, ramai lelaki fikir aku dah sediakan semua keperluan, dah cukuplah tu. Tapi hakikatnya, rumah yang besar pun boleh rasa kosong dan sunyi kalau tak ada hubungan emosi yang sebenar. Jom kita fahamkan kenapa. Baiklah, sekarang kita nak bina asasnya. Ada 6 tiang utama rasa hormat dalam kehidupan seharian yang bagi saya, ia tak boleh dirunding. Ini adalah asasnya. 6 tiang ni, rasa dihargai, rasa selamat, masa dan perhatian, rasa dipilih, kasih sayang harian dan sokongan. Ini semua bukan tentang hadiah mahal sekali-sekala. Bukan. Ia adalah kerja harian yang konsisten yang buat hubungan tu betul-betul hidup dan berkembang. Tiang yang pertama, rasa dihargai. Sebenarnya seorang isteri tu boleh tahan macam-macam kesusahan, tapi satu benda yang paling berat untuk ditanggung ialah bila dia rasa usahanya tak dipedulikan. Jadi, ia tentang kita sentiasa nampak dan hargai usaha dia. Sebab benda-benda kecil yang konsisten inilah yang paling bernilai. Tengok ni, betapa mudahnya tapi impaknya besar. Ucapan macam, terima kasih sebab masak atau abang bangga dengan sayang. Benda-benda macam ni yang konsisten boleh jadi jauh lebih bermakna daripada hadiah besar setahun sekali. Kuncinya ialah keseimbangan. Seterusnya, tiang kedua, iaitu rasa selamat. Bila seorang isteri itu rasa selamat, selamat dari segi emosi, kewangan dan bebas daripada kemarahan, dia akan jadi lebih lembut. Tapi kalau dia rasa tak selamat, automatik dia akan jadi defensif. Jadi kitalah yang kena wujudkan ruang selamat tu untuk kelembutan dan kepercayaan. Okey, dari rasa selamat, kita beralih ke tiang ketiga, masa dan perhatian. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan ni kan, perhatian yang tak berbelah bagi, maksudnya berbual tanpa pandang telefon, betul-betul dengar cerita-cerita kecil dia, itulah mata wang sebenar dalam hubungan emosi. Tiang keempat ni lagi mendalam. Ini tentang keperluan isteri untuk rasa yang dia tu sentiasa dipilih, diingini dan dikehendaki oleh anda setiap hari. Bukan sekadar rasa macam kawan serumah. Cuba tanya diri sendiri, adakah dia masih rasa dia pilihan nombor satu anda? Seterusnya, kasih sayang harian. Kita bukan cakap pasal seks ya. Kita cakap pasal sentuhan fizikal yang tak ada agenda. Macam pelukan, pegak tangan, benda-benda macam ni sebenarnya membina hormon oksitosin atau hormon kasih sayang yang secara saintifiknya menguatkan ikatan antara anda berdua. Dan tiang hormat yang terakhir, jadilah penyokong nombor satu dia. Maksudnya, jangan sesekali malukan dia depan orang, jangan bandingkan dia dengan orang lain dan yang paling penting, sokong impian dan minat dia. Inilah yang akan beri dia kekuatan untuk jadi versi terbaik diri dia. Okey, kita dah bina asas hormat yang kukuh. Sekarang, jom kita beralih ke topik keintiman. Tapi kita bincang dengan cara yang matang dan jujur. Anda akan nampak nanti macam mana ia berkait rapat dengan semua yang kita dah bincangkan tadi. Dalam bahagian ini, kita akan terokak 6 kunci untuk membuka hubungan fizikal yang lebih memuaskan. Cuba perhatikan macam mana setiap kunci ini terbina atas asas hormat yang kita dah sebutkan tadi. Ini konsep yang paling penting sekali untuk kita faham. Bagi kebanyakan isteri, keintiman fizikal tu bukan satu acara yang berasingan. Ia adalah sambungan terus daripada hubungan emosi, daripada rasa dihargai dan selamat yang anda bina sepanjang hari. Slide ni tunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Lelaki selalunya fokus pada acara utama, tapi bagi wanita, mereka perlukan pemanasan. Bukan saja fizikal, tapi juga emosi. Ingat, ia adalah satu perjalanan, bukan sekadar destinasi. Yang ini memang tepat sekali. Kalau siang hari dah tegang, dah bergaduh, macam mana nak jadi romantik waktu malam? Susah kan? Keharmonian pada waktu siang adalah bahan utama untuk kemesraan pada waktu malam. Ia saling berkait. Jadi, apa intipatinya? Wanita berhubung melalui hati dulu. Hubungan emosi tu mesti ada dulu sebelum hubungan fizikal. Barulah ia akan jadi sesuatu yang benar-benar memuaskan untuk dia.
Kunci ketiga ialah, jangan pentingkan diri sendiri. Ini tentang mengubah cara kita berfikir, daripada hanya untuk melepaskan kepada satu pengalaman bersama untuk memberi dan menerima. Fokusnya ialah kepuasan bersama. Garis masa ni pula menunjukkan yang keintiman tu bukanlah sesuatu yang hanya berlaku pada waktu malam. Ia dibina sepanjang hari. Mesej manja waktu pagi, sentuhan kecil waktu tengah hari, pujian ikhlas waktu petang. Semua ni membawa kepada hubungan yang terasa lebih semula jadi pada waktu malam. Dan kunci yang terakhir, buat dia rasa diingini. Bila keyakinan diri seorang isteri tu jatuh, selalunya keinginan dia pun akan jatuh sekali. Jadi, pastikan dia sentiasa rasa yang dia lebih dari cukup untuk anda. Itu sangat penting. Okey, sekarang mari kita simpulkan semuanya. Semua tiang hormat dan kunci keintiman yang kita bincangkan ni semuanya membawa kepada satu perasaan yang paling penting. Jangan sesekali lupakan aftercare, momen-momen sejurus selepas keintiman, pelukan, kata-kata yang lembut. Ia sama pentingnya dengan apa yang berlaku sebelum tu. Inilah yang membuatkan dia rasa dihargai dan disayangi, bukan rasa seperti digunakan. Jadi, kesimpulannya, ini semua bukan tentang teknik. Ia tentang perasaan dicintai secara konsisten sebelum, semasa dan juga selepas. Keintiman yang sejati dibina daripada beribu-ribu detik-detik kecil rasa hormat dan keprihatinan yang membentuk kehidupan anda bersama.